Hai, hari ni Cik nak share cara Kak Yati Sendayu Tinggi untuk pakai ni pin untuk penggantikan brush. Okay, so Cik N pun sebenarnya nak kata baru sangat ni pun tak jugalah. Kiranya bila dah guna tu dia nampak senang dan sebenarnya tak tercucuk pun dan siap. Cara macam mana Cik N buat, korang kena tengok dekat tutorial di IG Kak Sendayu Tinggi. So dia macam ni, ringkas dan kemas. So lepas tu korang bolehlah nak menggayakan tudung macam mana. So korang tak adalah nak cari tepi tudung lah, tapi korang kena cari yang ada macam ni lah. Okay, bye bye.